Tes, 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 1, 2, 3. Kamera roll. Action. Okay. Kamera roll. Pandang saya ke pandang kereta? Dah, diam. Kamera roll. Dah. Okay. Kenalkan diri kamu. Kenalkan. Nama saya Muhammad Karif Haras bin Muhammad Wajidi dan saya dari kelas 6 Al-Razi. Nama saya Muhammad Daya Mikael bin Muhammad Azizi dari kelas 6 Al-Ghazali. Saya Muhammad Arif Safwan bin Muhammad Kiran Azwan daripada kelas 6 Al-Farabi. Nama saya Hadi Irfan bin Syarizal dari kelas 6 AK. Nama saya Hadif bin Nurul Azmi daripada kelas 6 Al-Biruni. Nama saya Dariana Rafila binti Mizan daripada kelas 6 Al-Biruni. Nama saya Firazda Al-Zahra binti Muhammad Islan daripada kelas 6 Al-Ghazali. Nama saya Amira Nur Syahada binti Saiful Azmi daripada 6 Al-Khawarizmi. Nama Nurkisha Khairin binti Muhammad Ghazali dari kelas 6 Al-Razi. Nama saya Irdina Damia binti Abdullah dari kelas 6 Al-Farabi. Nama saya Nur Humaira Ashki binti Karim. Nama saya Muhammad Rifki Beridwan. Dan paling saya tak lupakan waktu training lah. Waktu training apa-apa kesukaan sebagainya yang waktu Antara kenangan-kenangan yang manis di SKSU, saya pernah berlatih bermain softball dengan rakan-rakan saya sampai sehingga saya dapat mencapai satu kemenangan pada pertandingan. Kenangan yang tak boleh dilupakan yang rasa manis jugalah bila hari kanak-kanak. Masa tu saya belagak yang saya tu berani masuk rumah hantu. Cakap kawan-kawan saya ni berani, tak takut hantu, semua tu fake. Sekali masuk dalam, keluar menangis. Saya naik pentas kerana bising dan dengan kawan-kawan saya. Masa tu saya belajar gamelan dengan kawan-kawan saya. Lepas tu dapat main lagu yang pertama lah. So dapat main satu lagu tu dah best lah. Kenangan yang tidak boleh dilupakan, saya dapat pergi ke bola jaring, peringkat daerah, peringkat sekolah, peringkat negeri. Dan dapat naik johan untuk peringkat daerah lah. Saya dapat banyak ilmu daripada guru-guru. Saya dapat menyertai pertandingan tarian dan bola jaring. Waktu kita orang tengah belajar, cikgu kita orang tiba-tiba marah kat seorang budak tu. Rupanya itu hari jadi dia, nak buat surprise. tak boleh lupakan, saya pernah bersama dalam pasukan semasa saya main softball dan pergi ke pertandingan lah. Cemerlang. Baik ah, cikgu baik. Dia baik. Baik hati. Semua baik hati. Baik. Cemerlang. Berani. Baik. Kat sini caring. Unggul.
kawan-kawan saya ya teruskan maju supaya kita semua nanti akan menjadi top di serata dunia. Teruskanlah usaha untuk mencapai kejayaan masing-masing dan cita-cita. Ucapan saya pada rakan-rakan saya tahun 6, saya minta maaf lah bila saya rasa macam ada pukul korang, merendahkan korang, pukul korang, menyakitkan korang, mengejek korang. Maaflah, maafkan apa kesilapan yang saya dah buat. Saya doakan semua orang dapat kerja-kerja yang baik, dapat hidup yang baik, dapat belajar dengan baik. Terima kasih dah jadi kawan-kawan saya yang paling terbaik kat dunia ni. Saya harap kita akan jumpa dekat masa depan. Saya harap korang semua dapat masuk sekolah yang bagus dan dapat mencapai cita-cita. Kalau dah berjaya, jangan lupa orang yang pada tahun 6 semua, saya harap awak semua dapat sekolah yang bagus-bagus, sekolah yang awak nak, macam sekolah sukan, SBP, MRSM macam tu lah. Terima kasih dah jadi kawan saya. Belajarlah bersungguh dekat sekolah yang baru, tempat yang baru. Semoga korang dapat jumpa saya lah di sekolah. Akan masuk remaja. Jadi korang perlulah lebih baik daripada dulu. Janganlah gagal, janganlah fokus dalam game, fokuslah dalam pembelajaran. Kalau tak, korang akan fail. Terima kasih kepada semua yang sudah jadi kawan saya. Untuk batch ni saya sangat teruja sebab jumpa kawan-kawan semua seperti mereka. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku. Iringan mencari haruan berseni, bergetar jiwa menghadapi mimpi
ucapan untuk seseorang ke apa, tak ada? Ada. Untuk seseorang tu. Someone special saya adalah Ahmad Darwish, Aulia dan Elvina. Untuk Ahmad Darwish, terima kasih kau dah dengar semua cerita susah senang aku. Aku bahagia sangat sebab ada sahabat macam kau. Untuk Aulia dengan Elvina, terima kasih sebab dah ada dengan aku. Walaupun korang tak suka sebenarnya perangai aku, tapi korang sanggup terima aku susah senang. Untuk someone special, saya ada 2 orang saya nak cakapkan. Yang pertama untuk Daniel Hakimi. Aku nak ucapkan terima kasih kat kau sebab waktu first aku masuk sekolah nanti, dulu kau yang tunjuk ajar kat aku. Walaupun aku ni nak pilih rumah sukan, kau sanggup tunggu cikgu-cikgu tu, tunggu dengan aku walaupun bukan untuk kau semua. Lagi satu, saya nak ucapkan semua dekat saya, geng-geng saya. Dan aku ucapkan korang supaya teruslah belajar lagi. Dan aku harap kita boleh berjumpa lagi dekat satu hari nanti walaupun kita nak berpisah dah. Tapi teruskan berjuang. Saya nak ucapkan ini kepada Arif Izzuddin dan Omar Rashid. Terima kasihlah sebab temankan saya sewaktu ada apa-apa, waktu saya nak pergi library ke, saya nak buat itu ke, nak buat ini. Saya waktu tu mungkin saya rasa macam saya ni dah menyusahkan korang. Tapi korang stay lah, tolong saya. Terima kasih lah kepada Omar dan Arif. Kepada Anissa, saya 2 orang. Terima kasih sebab menegur saya waktu saya pertama kali jumpa awak. Sebab dia yang pertama jumpa saya. Yang kedua untuk geng-geng saya, Kak Sarah, Mia, Arisa, macam tu lah. Terima kasih kerana kawan dengan saya. Mungkin suatu hari nanti kita akan jumpa di sesuatu tempat. Terima kasih. Kepada kawan-kawan saya, Koyum, Firdaus, Ridwan yang selalu bersama dengan saya nak cakap terima kasih lah sebab SMKSU saya takkan jumpa dia lagi. Untuk Mia Sarah dengan Kaisara Anissa, terima kasih untuk selama ni sebab dah berkawan dengan aku selama setahun. Ada. Teruskan je. Saya nak bagi ucapan ni dekat Idina Kisrina. Saya nak ucapkan terima kasih kat dia sebab dah banyak tolong saya dalam apa-apa je. Terima kasih nak jadi kawan aku. Walaupun aku banyak buat masalah dengan kau, selalu sepak-sepak kau kan. Tapi aku tetap sayang kau. Bye Dina. Okay.